welcome to our VE Pod Live where we talk about life, wellness and everything in between. Podcast ni kita develop for education and also sharing purpose only. Tak ada apa-apa yang include politik and everything, okay? Okay, so hari ini adalah episod pertama VE Pod Live. Dan, so kita just sembang-sembang, just natural perbualan. For our VE Pod Live kali ni, episod 1, kita nak bincangkan Gen Z and wellness. Okay, so macam mana cara generasi Gen Z melihat kesihatan dari pelbagai sudut dan juga kehidupan. Assalamualaikum semua. Hi, welcome to our VE Pod Live. VE Pod Live ni is a ruangan santai untuk kita bercakap tentang kehidupan, kesihatan dan kesejahteraan secara realistik, relevan dengan kehidupan sekarang. So podcast ni bukan saja kita nak bagi ceramah atau ceramah, kita just nak berbual, the sharing untuk faham kenapa generasi muda sekarang Gen Z walaupun masih muda tetapi selalu rasa letih, rasa serabut, hilang fokus. Okay, so hari ini adalah episod pertama kita. Okay, saya tak bersendirian, saya bersama 3 generasi Gen Z kita iaitu